Assalamualaikum semua. Selamat petang. Hari ini untuk subjek bahasa Melayu kita masuk tema 2. Tema 2 unit 3 iaitu sayang nyawa anda. Kita akan belajar mendengar, kemahiran mendengar dan bertutur iaitu kemahiran 1.2.1. Dan apa yang kamu perlu buat hari ini ialah kamu perlu mendengar video, audio yang cikgu akan berikan sebentar lagi. Ataupun kamu tak dapat dengan audio, kamu imbas QR code yang ada di atas ini. QR code yang ada di atas ini. Kemudian kamu perlu kenal pasti perkataan dan rangkai kata berdasarkan bahan. Dengan kata lain, kamu perlu cari isi daripada perbualan yang diberikan. Apa isinya? Kamu perlu tengok kat sini. Jelaskan langkah-langkah keselamatan semasa banjir. Ni di sini kamu perlu buat. Sebelum itu, kita tengok dahulu perkasa ilmu. Salah satu kejadian banjir terburuk dalam sejarah dunia telah berlaku di Sungai Kuning atau Huang He. Pada tahun 1887. Kita tengok baca sama-sama perkasa ilmu ni. Sungai Kuning yang menggambarkan bencana banjir ini telah menenggelamkan seluruh kawasan sekitar Sungai Kuning dan mengorbankan jutaan nyawa manusia. Selepas beberapa kali mengalami banjir besar, Sungai Kuning digelar sebagai Chinese Surah, maksudnya daripada banjir tersebut ramai sangat yang terkorban. Kita pun baru negara kita pun baru dilanda banjir pada bulan akhir tahun lepas, iaitu di negeri Pahang, Kelantan, Terengganu, di Perak pun ada beberapa tempat yang telah terjejas dengan bencana banjir ni. Tapi berlakunya banjir ini bukan setakat harta benda, rumah rosak, dan juga boleh menyebabkan kehilangan nyawa. Ada yang disengat ular, ada yang meninggal terkena renjatan elektrik. So kita semua apabila kita dilanda banjir ni, kita kena sama-sama lah berjaga-jaga dan mengambil langkah-langkah keselamatan. Kita tak tahu rumah kita kemungkinan akan dilanda banjir. So hari ini kita akan belajar apakah langkah-langkah keselamatan semasa banjir. Dengar perbualan ini, kemudian kamu keluarkan isi-isi penting tentang langkah-langkah keselamatan semasa banjir. Kemudian kamu tulis dalam buku BM pendek. Berapa langkah yang kamu dapat. Tulis hari, tarikh, kemudian tulis tajuk sayang nyawa anda. Tajuk kecilnya ialah banjir banjir. Kemudian tulis 1.2.1 kemahiran mendengar dan bertutur. Baru kamu salin jelaskan langkah-langkah keselamatan semasa banjir. Kemudian keluarkan isi, dengar audio ini, ataupun kalau kamu tak boleh dengar, kamu boleh scan QR code tu. Dan dengar semula dan keluarkan isi yang ada. Kemudian tangkap gambar, hantar pada dalam Google Classroom. Cikgu ada sediakan assignment. Assignment untuk penghantaran tugasan pada hari ini. Cikgu harap penghantaran tugasan ini semakin meningkat. Bukan kamu jangan hantar dalam Telegram kelas. Terlalu banyak subjek. Hantar dalam Google Classroom. Nanti cikgu akan bagi video bagaimana cara kamu nak menghantar tugasan dalam Google Classroom kamu. Sekian, terima kasih. Nanti cikgu tunggu jawapan dari kamu dalam Google Classroom. Terima kasih. Assalamualaikum. Bye.